hitam. Kecil lah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera gang. Jumpa lagi tadi Amir Ali channel. Okay gang, petang ni aku nak tahan bubu belut dengan pukat. Pukat aku dah bawa 2 baru beli tadi. Awal ni kita tahan pukat dulu lah. Kita letang pukat dulu. Sekejap lagi kita pergi tahan bubu belut, balik tu kita tengok pukat. Okey. Let's go. Okey gang, pukat pertama kita dah settle. Nak pergi tahan pukat kedua tak. Okey gang, pukat kedua aku dah settle dah. Tak ada yang kena lagi. Tak apa, jom kita tahan bubu belut lah. Let's go. Okey, tak tahan bubu belut tak. Kita tahan ni. Tahu ada betul. Ya. Bismillah. Dalam. Tak ada. Okey. Betul, tapi kita tahan. Okey. Ada ruang kat bawah ni. Ruang tu dah laluan belut. Okey geng, bubu yang tak ada. Okey. Okey, kita dah settle dah tahan bubu belut tadi 10 biji. Ni nak main tengok buka sebelum balik. Tadi nampak macam boinguk je, tak tahu ada ke tak. Check dulu lah, kalau tak ada esok pagi baru kita check sekali. Kameraman Solihin. Jom kita tengok ada ke tak. Ai, bom. Oi. Ada. Wow. Tak mau. Basuh. Baru kata basuh no. Baru. Ini buat apa? Balik. Oi, balik ku jangan balik ku. Asko.
selamat memandikan diri. Macam mana? Oh. Apa terjun dulu. Pada Rita. Entah pula ni. Kan? Pada. Ada. Kaki. Okey geng, pagi ni nak mai tengok pukat dulu. Ui, tu. Nampak ikan lah tu. Tu, tenggelam tengok ni. Macam banyak ni. Tenggelam. Ni tengok ikan apa yang kena. Ui, banyak ni, banyak. Bismillah. Uish. Tapi ni dah tilapia 2 ekor. Ni tengok tak ikan lagi. Tu. Lampam. Ui, lampam banyak tak no. Kan jalan tak apa dah. Oh, boleh tarik. Kau tu lah. Kau perisi kat rumah. Bulan mampu ya. Lampau. Tu dia tu, ubi. Ubi ke baru? Ubi. Lampau sak-sak ni. Dia ubi hitam ah. Dia tu. Lampau sak. Ui, ada apa yang lampau? Bulan banyak tapi mati. Sekak hidup. Selak pun dah. Lampam lagi. Tu, lampam sok-sok awak. Mengai syok weh. Udah. Bangkit. Okey geng, hasil buka pertama tu udah. Banyak geng. Lampam. Ubi sekok ni. Sak kat ubi. Ada lampam, bulan, tilapia. Hui. Banyak juga lampam tu. Alhamdulillah rezeki. Jom. Tengok pukat kedua pula. Okey, kita sampai kat pukat kedua ni. Tengok pukat kedua pun tenggelam ni. Ada juga ni. Jom kita try. Kau tengok ikan apa. Okey, aku dah buka belah tu. Tengok. Ikan apa. Ui. Anak beli dah. Ui, kobi fak. Besarnya. Oh, kobi. Hidup lagi tu. Bulan. Dah lapar. Wah, ni kita tak mau. Banyak kaya apa dah. Wih, berlidah banyak.
Lidah. Oh. Ni banyak air banyak. Tenggelam. Oh, ampam. Dan kayu. Okey, buka kedua. Buka kedua kurang. Tapi ada juga lah. Berlidah banyak. Ni anak-anak berlidah ni. Ni kobi sekok besar. Hak ni hidup lagi. Hak tadi mati. Tu. Alhamdulillah. Okey. Okey, pukat kita dah settle check. Nak check bibi pula. Check paling hujung sekali tu. Oh. Dah hasil ke tak ada? Bismillah. Oi. Ada. Alhamdulillah, ada sekok kot. Ui, babon. Dia tahan saiz. Jom kita tengok. Okay, hasil bubur pertama. Sekok ah, dia tahan saiz. Patut berat. Walaupun sekok. Alhamdulillah. Okay, kita tengok dalam bendang tengok. Tak ada bendang. Oh, pok cantik. Bismillah. Ya, ada. Oh, dia 2-3 ekor ni. Alhamdulillah. Jom tengok. Okey, yang ni pula. Alhamdulillah. 3 ekor. 3 ekor kecil-kecil ni. Boleh lah. Alhamdulillah. Satu lagi tahan dalam bendang. Tengok ada ke tak. Bendang saja tak mengecewakan. Bismillah. Allah, ni mengecewakan. Tak ada. Jom. Okey, kita tengok yang ni. Dah ke tak ada? Bismillah. Ada. Alhamdulillah, sekok babon. Tu dia. Mantap. Alhamdulillah, sekok lagi. Wih, dah selesai. Okey, satu lagi. Banyak ikan datang ni. Oh, ni tak ada. Kumpau. Apa? Hidik. Okey, tengok yang ni pula. Bismillah. Dah ke tak ada? Oh, ada. Ekor kecil kot. Weh, tu ekor besar. Bismillah. Ekor. Alhamdulillah. Ada juga dalam bawah. Okey, ni lagi satu. Tengok ada ke tak ada kat sini. Bismillah. Oh, ya ada. Ada yang ada. Berat juga ni. 2-3 ekor kot ni. Wih, babon sekok tu. Mantap. Bismillah. Dia lah. 3 ekor sah. Sekok besar. Besar ni. Mantap.
Satu lagi. Bismillah. Ada ke tak ada? Macam ada. Alhamdulillah, 2 ekor. Tak besar, boleh lah. Dua ekor lagi, alhamdulillah. Lintah pun dapat. Mantap. Oh, Allah. Okey, ni yang second last. Bismillah. Boleh ada. Boleh tahan ni. Udah. 3-4 ekor ni. Spot menjanjikan. Baik-baik je ni. Ha. Baru jom. Bismillah. Udah. 4 ekor tu. Alhamdulillah. Ni bubuh siapa? Okey, ni yang last. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nyala dah. Oi. Ada. Ada 2 ekor. Alhamdulillah. Yang last, geng. Alhamdulillah 2 ekor kot. Ni yang mini. Mini pun dah mini. Mini. Okey geng, ni dah hasil kita tahan buka. Kaubi, kalampam, belida ada, selat ada, talapia ada, bulan dah. Hak ni saya nak buat baja. Ikan bulan mati dengan ikan bandar raya. Okey, ni yang ni hasil belut. Okey, alhamdulillah belut ada, ikan pun ada. Cuba buka, kita dah cuci. Ya, alhamdulillah rezeki hari ni mantap. Okey geng, ni ikan nak kita tahan pukat tadi. Aku dah gue garam nak buat pekasam. Okay. Mantap. Okey lah kan, nampaknya sampai dulu aktiviti kita kali ni. Pergi tahan pukat dengan tahan buru belut. Alhamdulillah pukat kita tahan kemarin. Hari ni boleh banyak juga, dapat lampam banyak. Tu ada ikan lain dia. Lepas tu bubu pun ada juga hasil, dalam 2 kilo ada kot. Alhamdulillah rezeki kali ni saya nak bagi. Okey. Semoga bertiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kita kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.